Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak unboxing, nak review barang yang aku beli daripada Acam channel kalau tak silap. Terlupa nama. Acam. Nanti aku sertakan dia punya link dulu lah. Jadi tadi aku dah buka dulu. Bila aku buka dulu, dia suruh salam, kalau boleh, kalau free bolehlah buat satu video review barang aku ya. Thank you. Okay, aku buat. Ada halnya aku masuk YouTube. Okay, mula aku nak buka ini dulu. Nanti aku sertakan dia punya link Shopee kalau korang yang berminat lah. Sebab aku nak turun esok ni. Jadi aku tunggu buka ni. Siap sampul penuh. Okay, ni dia je yang aku order gitu. Rasa macam lebih je ni. Lebih ni. Rasa aku order sikit je. Tapi dia bagi free gift ni. Aku order 3 je kalau tak silap. Balut rapi. Okay, ni bit ni. Wah, dia bagi access hook sekali. Ni antara access hook yang digunakan oleh Blue kan. Alhamdulillah, terima kasih Acam. Black access hook, terima kasih. Patutlah rasa macam banyak ni. Dia bagi free gift lagi. Untung korang boleh beli lah kat dia. Ini yang selalu Blue guna kan. Selalu Blue guna. Bukannya 1, 3. Alhamdulillah, syukur. Ya Allah, rezeki lah ni. Dia bagi saiz yang kecil satu, itu yang besar dua. Boleh aku guna ni esok ni. Tak minta. Jig ni memang aku mencari lama sebenarnya. Aku dah cakap lagi tu memang nak beli kan dia, tapi color memang cun lah ni. Color memang baik. 40 gram 4 biji. Aku ada 3 je. Terima kasih lah. Banyak kan. Permintaan dia untuk buat memang aku buat. Buat dalam rumah ni. Dia beli kerodai, tapi yang ni aku beli kat macam ni. Tukul. Okay, itu saja daripada aku. Video pendek je, tak panjang. Terima kasih Acam. Terima kasih banyak kan. Alhamdulillah, ini antara pemberian yang terbaik yang aku dapat ni. Rezeki ni. Ni kalau kena jenahak ni, alhamdulillah kan. Memang aku up dalam Facebook nanti. Alhamdulillah, rezeki. Suka lah. Jarang dapat pemberian daripada orang sebanyak ni. Guys, jangan lupa subscribe Acam channel Okay, itu saja daripada aku. Terima kasih. Assalamualaikum.